Kami dah tak ada ayah, tapi kami masih ada orang yang sayang dan bantu kami. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu bapa yang sudi membantu kami. Doa ini kami berikan kepada anda semua. Ya Allah, terima kasih kerana hadirkan insan yang baik yang membantu kami. Berkatilah rezeki mereka, bahagiakanlah keluarga mereka dan jadikan setiap bantuan mereka sebagai pahala yang baik di sisimu, ya Allah. Setiap kali kami solat, setiap kali kami membaca Al-Quran, kami niatkan untuk mereka yang pernah membantu kami. Terima kasih bantu kami. Kalau hari ini kita diberi peluang untuk bantu mereka, jangan tunggu esok, kerana mungkin hari ini ada seseorang anak yatim sedang berdoa dan doanya sedang menunggu untuk dijadikan sebab syurga untuk kita. Sekecil apapun, sumbangan anda amat bermakna di sini. Terima kasih makcik-pakcik atas sumbangan ini.